Ehem. Hari ni aku nak bawa hampa jalan-jalan, nak tengok miniature di Sungai Wang Plaza. Banyak. Mau kita. Sebaik masuk je, aku dah terpegun dah melihat seni banner ataupun kreativiti yang dipamerkan. Tengoklah tu. Ini adalah pelabuhan Batu Cave. Manakala ini di Sarawak dan Sabah. Walau weh, siap ada kereta api tu. Udah macam real nampak jom kita sembang dengan owner tempat dia pula. So memang biasa siapa-siapa yang berminat untuk tengok budaya di Malaysia boleh datang ke sini. Miniature, betul Betul. Dapat minat menikmati semua warisan budaya Malaysia. Warisan budaya Malaysia. Ini dia punya pengusaha dia. Hebat ni orang ni. Thank you. Ini Miniature Malaysia. Kami guna miniature tunjuk warisan budaya Malaysia. Kalau ada chance datang jumpa kami di Sungai Wang. Kami buka setiap hari 10 sampai 10 malam. Muzium Negeri Terengganu. Ini adalah Pasar Payang yang telah dirobohkan dan diganti dengan bangunan yang baru. Musim cuti sekolah ataupun sesiapa yang berminat untuk buat rujukan tentang budaya di Malaysia boleh datang ke sini. Dibuka 7 hari seminggu. Sekali imbas kita jalan Ini semua ni dia dengan kerajinan, ketekunan dia buat semua benda-benda ni. Nampak tu. Bujang senang. Nampak tak bujang senang dia? Tu bujang senang dia tu. Buaya. Ni rumah di Sarawak. Rumah Panjang Sarawak. Kehidupan masyarakat Melayu di zaman dulu macam ni. Nampak tu. Tengok ni orang bersawah pun ada kat sini. Cara tradisional. Keliling aku ni pun dah macam-macam. Memang mereka ni kreatif dan sabar lah buat benda-benda macam ni. Tengok ni. Kalau ini kehidupan kampung di Melaka. Tu rumah Melaka, nampak tak? Tangga batu. Tu kan. Tu rumah Melaka lah tu. Ini adalah pemandangan dekat Bandar Hili. Bangunan-bangunan lama yang ada di Bandar Hili ini adalah kesan penjajahan Portugis di Melaka pada tahun 1512. Hingga ke saat ini, bangunan-bangunan yang ada telah dipulihara. Nak tengok real kena pergi Melaka Memang tak puas kalau sekejap. Memang kena masuk lama dalam ni baru puas tengok. Nampak tu. Okey, jumpa lagi. Jaga diri anda baik-baik. Bye-bye.